Tak sangka cikgu pencen awal 40-an. Cikgu Ayu, pencen kerja cikgu sebelum berumur 40-an. Beliau terjumpa peluang bisnes ni di Facebook. Tak boleh tidur malam selepas dengan plan marketing sebab memang tak sama dengan bisnes-bisnes yang cikgu Ayu pernah buat sebelum ni. Nekat nak teruskan niat untuk buat bisnes ni seorang diri tanpa support suami sebab dah penat cuba macam-macam bisnes. Cikgu Ayu beri timeline 6 bulan untuk lihat apa yang boleh dicapai dalam masa tersebut. Alhamdulillah, dalam masa 4 bulan saja, Cikgu Ayu dah dapat income bersih RM8,000 dan berjaya buka mata suaminya untuk buat sama-sama. Bulan kelima, Cikgu Ayu dah capai income RM15,000 dan sejak dari itu, income Cikgu Ayu tak pernah jatuh 5 angka. 2014 hingga 2015, Cikgu Ayu buat bisnes secara part-time. Selepas itu, terus buat keputusan berhenti kerja dan buat secara full-time. Bukan dia saja, tapi suaminya juga pencen awal. Apa yang membuatkan Cikgu Ayu dan suami sanggup berhenti kerja dan teruskan bisnes ini? Sebab bila total income kerja cikgu RM56,000 setahun, tapi dengan bisnes ni, income mencecah RM261,000 setahun. Cikgu Ayu pernah berpesan dengan Kak Syah, peluang selalu datang pada waktu kita tidak bersedia. So, kalau korang macam Cikgu Ayu yang sedang tercari-cari bisnes untuk tambah income, atau korang nak jadi macam Cikgu Ayu, korang kena cuba bisnes yang Kak Syah sedang buat sekarang. Tak cuba tak tahu ini rezeki korang. Jom Kak Syah ajak, icik link di bio Kak Syah. Jangan lupa bersahabat dan like serta komen. Sharekan kepada seramai mungkin yang mungkin sedang tercari-cari bisnes untuk tambah income. Salam kejayaan. Assalamualaikum. Hidup penuh kehajatan.